Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bersama-sama dalam podcast iRauda International Sdn Bhd, dan pada sesi kali ini alhamdulillah kita didatangi secara khas daripada Kuantan, dan insya-Allah bersama dengan kita PU Faris Abu Bak. Dan sebelum kita bermula, saya nak sharekan dengan anda suatu buku yang saya kira walaupun buku ni nipis, tetapi insya-Allah isi kandungan dalam buku ni mampu mengubah 360 darjah kehidupan kita. Rahsia amalan khusyuk dalam solat boleh dapatkan daripada beg kuning kita ataupun daripada e-commerce kita. Buku Rahsia Amalan Khusyuk dalam Solat. Sekali lagi saya katakan, walaupun buku ni nipis, tapi insya-Allah jika isinya anda amalkan, nescaya kehidupan anda bakal berubah 360 darjah. Baik, seterusnya sesi kita pada kali ini, seperti mana yang saya beritahu tadi, kita didatangi secara khas. Memang PU datang daripada Kuantan tadi, all the way datang kemari untuk bersama-sama dalam podcast iRauda International. Dan untuk itu saya persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz PU Faris Abu Bak ke sesi kita pada kali ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, ramai barangkali dah pun biasa melihat PU dalam pelbagai program di Astro dan juga lain-lain program. Tapi PU, boleh tak sebagai permulaan sesi kita pada kali ini, boleh tak PU ceritakan sikit latar belakang daripada mana PU bermula sehinggalah sampai kepada tahap hari ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hakim, terima kasih kepada pihak iRauda atas jemputan hari ini. Betul lah bagai dikata, datang hari ini semata-mata untuk nak berkongsi dengan tuan-puan semua hari ini. Dan untuk podcast kali ini bagi saya, matlamat saya satu saja. Sebelum tuan-puan dengar apa yang saya nak share ni, satu perkataan yang saya boleh sebut, lastu bi khairikum. Lastu bi khairikum. Bukan saya yang terbaik. Baik. Saya paling takut sekali ialah ketika orang mendengar ceramah, orang akan berfikir yang di atas tu paling mulia, aku hina. Sebaliknya, kita semua sama-sama nak mendambakan ilmu, nak jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okey, jadi seberingkaslah tuan. Boleh. Jadinya Tuan Hakim, saya ni nama diberi Muhammad Faris bin Abu Bak. Kalau nak cerita nama ayah saya tu sepatutnya Abu Bakar. Tapi biasalah zaman dulu polis India. Dia dengar Abu Bakar, dia pun cakap lain. Tulis lain. Order lain sampai lain. Macam itulah senang cerita. Okay, jadi Alhamdulillah mak ayah saya masih ada lagi. Alhamdulillah. Masih sihat ya? Alhamdulillah masih sihat lagi. Saya ada beradik 10. 10, Masya Allah. 2 simpan. Okey, baik. Dua-dua dan dua-dua simpan Allah Ta'ala bagi sama kematian ketika 2 tahun lebih. 2 tahun 9 bulan tak silap saya. Baik. Adik saya dengan abang saya. Jadi ini kira ayah dah ada 2 penjamin lah, lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi saya sekarang ni tinggal di Kuantan, khidmat dekat Mat Hafiz Negeri Pahang, TMP. Baru ni viral lah, orang kata dengan kecemerlangan, Alhamdulillah, SPM 2025. Jadinya sekarang ni berkhidmat di sana, duduk di sana, mengajar di sana, dan adalah sikit-sikit sebanyak yang lain saya buat. Gitulah, seberzikit orang kata. Kalau dari pendidikan tu bermula daripada mana, kemudian yang terakhir tu di mana? Kalau cerita pendidikan, kalau saya unik sikit kot daripada orang lain. Apa yang unik tu? Saya unik sikit sebab sekolah rendah saya 2. Saya sekolah rendah 2, SK Sultan Ismail, Kemaman Terengganu. Oh, Terengganu. Terengganu. Baik. Lepas tu darjah 5 saya sambung di macam berpindah. Orang kata macam berpindah cemerlang pula bukan. Sebab ikut mak. Ikut mak pindah. Kemudian sekolah di SK Pelangai, Kampung Jawi. Sekolah menengah pun 2 juga.
Sekolah menengah pun 2, saya tingkatan 1 sampai tingkatan 4 di SMK Seri Bentong, di Karak tu. Mhm. Kemudian tingkatan 4 saya pindah ke SMK Seri Bera dengan alasan pindah yang ni semata-mata untuk nak sambung bahasa Arab lah. Masya-Allah, Sebab saya ada masya-Allah. target saya Tuan Hakim. Masa tu saya nak sambung di Mak Tafiz Negeri Pahang Mhm. ataupun Darul Quran Jakim. Jadinya syarat dia mesti ada masa tu Quran Sunnah, Syariah Islamiah dengan bahasa Arab, Jadi bahasa Arab tinggi. itu madah yang wajib ada lah Mana kalau je. nak Jadinya sambung kedua ketika tempat tu. tu di Seri Bentong belum ada lagi masa tu. Jadi saya pun ikutlah pindah ke Seri Bera. Jadi lepas Seri Bera tu saya masuk madrasah sekejap. Orang lain lepas SPM kerja. Saya pun sama sebenarnya tapi ayah tak bagi gitulah. Ayah saya kata, awak duduk madrasah lagi bagus lah. Jadi duduklah di madrasah sekejap di Temeloh juga. Jadi bila duduk di madrasah sekejap, tempoh tu lah saya belajar, titik mula saya belajar dengan guru pertama saya, Al-Fadhil Ustaz Hirman, ataupun kau panggil Angah lah. Macam mana kaedah menghafal Quran. Dulu saya fikir macam ni Tuan Hakim. Quran ni tak logik lah apa. Kita Oh, tengok tak logik tebal apa tak logik lah. Lagi-lagi bahasa Arab. Kita anak entah pun kadang-kadang tertukar. Kan? Orang jumpa kita, entah Anan nak pergi mana? Kita mana ketahui dia nak pergi mana kan? Kita pergi Mekah kan? Dia jumpa, Ustaz, Anan nak pergi mana? Sudah. Kita nak order Grab mana ni? Nak order macam mana awak nak ni? pergi mana ni? Awak nak pergi mana? Ustaz lah. Itu entah. Kita tegur, dia tertukar. Anak entah pun tertukar. Bila kita tengok tak logik. Tapi satu kata guru saya, sebab Al-Quran ni dia mukjizat. Mukjizat bersungguh. Dia lain. Mukjizat ni sampaikan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika hari dia nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang ketika itu dia nak bunuh. Vibe nak bunuh ni lain. Betul Kira pedang tak bersarung dah. Kalau Kiranya jumpa tak bersarung balik lah. Kalau jumpa tegur pun, bersin pun kamaknya terlibas. libas ke? Jadi nak katanya surah Taha ayat 1 sampai 5 tu melunturkan, orang kata melembutkan hati Sayyidina Umar. Sebab tu special Quran ni lain. Special sangat Quran ni sangat-sangat berbeza. Kita pandang pun dah pahala. Jadi sebegitulah. Itu saya sambung ke Mak Tafiz Pahang untuk diploma tahfiz wal qiraat. Kemudian sambung di USIM. Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi daripada bermula daripada kemaman, jauh. Jangan tanya. berakhir di nilai. Ya. Setakat ni lah. Setakat ni, mungkin insya-Allah. lepas pada ni ada sambung di Timur Tengah. Wallahu alam. Wallahu alam. Aturan Tuhan ni. Baik, PU. Jadi macam PU kata tadi kan, salah satu turning point PU tadi tu bila masuk di madrasah tadi, mengubah pandangan daripada rasa Al-Quran ni macam tak logik untuk dihafal kepada boleh dihafal. Betul. Dan itu pun memang sejarah kita daripada dulu sehinggalah sampai hari kiamat nanti akan sentiasa ada orang yang menghafal Al-Quran ni daripada kulit sampai ke kulit, daripada kulit depan sampailah ke kulit belakang. Jadi soalan saya nak tanya dengan PU lah. Kalau di madrasah tadi itu kan tempat PU turning point kepada hafalan Al-Quran. Tapi dalam kehidupan, bagaimana PU tengok Islam ini boleh, agama Islam tu boleh menjadi suatu asas kepada kehidupan manusia? Baik. Islam ni, saya suka perkataan guru saya dulu masa zaman sekolah menengah kan. Sebab kita kadang-kadang kita faham Islam ni membebankan. Baik. Sebaliknya, kalau kita fikir dari satu sudut, saya ambil contoh, kita dah banyak dengar kisah, kita tengok dalam berita ke, dalam buku ke, kajian-kajian yang orang mengkaji Islam, akhirnya dia masuk Islam. Saya bagi satu contoh. Kalau siapa pernah, biasa diver dia akan tahu nama ni. Diver ni penyelam. Baik. Mr. Jack Yves Cousteau. Jangan seulang lah sebab saya dah hafal puas tadi. Mr. Jack Yves Cousteau. Okay. Dulu masa saya pergi Tioman, saya pergi diving kat sana. Diver-diver ni cukup kenal. Idola dengan Jack ni lah. Dengan Jack ni. Mr. Jack ni dia menyelam sampai satu tempat dia tengok ada dua jenis air. Air laut yang masin
dan air tawar Dalam laut. dalam laut. Maknanya sungai dalam laut, ibarat macam tu lah. Baik. Jadi dia rasa macam, oi teruja yang luar biasa lah kan. Bila dia balik, bawa kajian dia, ada satu orang kawan dia profesor Muslim tak silap saya, cerita kalau yang you cerita ni Jack, contoh bahasa kita lah, terjemah bahasa kita. Kalau you cerita ni Jack, ini Quran dah cerita 1400 tahun dulu. Kan kita fikir balik. 1400 tahun dulu, mana ada? Tak ada lagi lah. Kita tak ada lagi lah orang kata menyelam Laut Merah ke, tak ada lah kan. Tak ada lagi diver, alat-alat yang canggih yang boleh merakam dan sebagainya. Jadi bila Mr. Jack tahu benda ni, akhirnya datang dalam hati dia keterujaan dan dia masuk Islam. Alhamdulillah. Nak katanya tuan-puan, yang menonton ni, kita jangan faham Islam satu sudut yang kita nampak mata je. Oh, pakai tudung panas lah. Oh, tak seksa kau orang pakai tudung. Tak ada lagi kot kita tengok kajian yang memakai tudung akhirnya bawa kepada kematian. Belum lagi. Belum. Tak ada lagi. Islam suruh sedekah. Tak ada lagi kot kita tengok kajian, oh, bersedekah menyebabkan hamba Allah ini bankrupt. Sebaliknya orang masuk skin cepat kaya, hak cepat bankrupt. Kan? Yang kita banyak jumpa ni, yang mana laju sedekah, banyak sedekah, makin kaya, itu banyak. Ya. Sebab tu saya suka ayat ustaz saya. Dia kata Islam, dia jangan faham Islam itu sekadar agama. Tapi Islam is the way of life. Baik. Cara you bangun tidur. Beza you dengan orang Cina, orang yang bukan Islam. Apa beza dia? Orang tu bangun tidur, yes, dia bangun tidur sama. Kemudian dia pun pergi gosok gigi. Kita pun gosok gigi. Beza kita orang Islam, Nabi sunnahkan kita apa dia? Sunnah Nabi SAW, bangun tidur ada doa. Ada doa dia. At least you ucap syukur lah bangun-bangun. Alhamdulillah ya Allah, hidup lagi hari ni. Kan? Ada orang bangun-bangun dah, malaikat. Dah kena soal lah rupanya. Alam lain lah rupanya. Kan? Dan nak katanya, itulah dia. Kalau kita faham satu sudut, Islam ini dia ada guideline dia. Quran. Kita nak faham Quran, kita bukan ulama. Jadi adanya terbitan buku-buku. Kadang-kadang ada orang cakap, susahlah solat. Lepas tu boleh saya pinjam buku sekejap? Boleh. Contoh, bagi saya satu benda yang sangat bagus. Kalau kita nak kaji macam mana nak khusyuk dalam solat dalam Quran, kita anak yang terkeluar tadi tertukar kan? Tertukar dah. Jadi Air Rauda dah memudahkan lah. Bagi saya dah baca buku ni. Saya dah tengok buku ni. Jadi bila saya tengok, ini kalau orang yang boleh baca Rumi saja. So, ini bagus lah. Kita barulah kita faham bahawa Islam ni satu benda yang sangat menarik perhatian kita. Sangat memberi kesan yang positif dalam hidup kita. Puasa. Kita kata, puasa. Matilah puasa 5 jam, 6 jam. Kita puasa daripada pagi sampai ke maghrib kan. Itu ada negara yang puasanya Masya Allah lebih pada 18 jam, 19 jam. Mana dia nak buat tarawih tu jenuh. Sebab rapatnya masa kan. Tapi dia kata Islam tak kata itu menyeksakan. Sebaliknya dia jadi positif. Diberi kesihatan kepada perut kita. Lepas tu jangan kita faham, jangan kita sempitkan macam ni. Islam jangan rasa macam Islam beban. Allah takkan bebankan kita. Setiap syariat yang datang tu kepada kita ni, kita kena faham satu perkara. Allah nak bagi satu benda yang sangat best untuk kita. Macam mana best tu? You kena rasa dulu. Dia macam contoh saya tanya durian sedap tak? Sedap. Macam mana rasa durian? Nak explain susah kan? Tapi paling sedap. mudah kita kena makan lah. Ya. Bila you dah buat, bila you dah rasa benda tu, and then you feel that. You akan rasa lah. Maksudnya, kalau nak kata balik, Islam sebagai panduan kehidupan, you kena jadikan Islam ni sebagai panduan kehidupan. Bila you Islam kat depan, you follow, insya-Allah, you akan rasa best tu. Nak cerita best tu, halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan ibadah tu, you kena rasa dulu, you kena buat dulu. Kan. Macam tu juga dalam bila Islam syariatkan kita solat difardukan 5 kali sehari untuk solat ni, sekilas pandang tu kita nampak macam menyusahkan. 5 kali nak kena break ni. Betul. Tapi bila kita dah buat nanti, baru lama-lama kita akan sedar bahawa, sebab boleh ke saya celah sikit boleh. Kan? Sebab ada satu YouTube klip lah saya tengok. Maksudnya orang yang baru je masuk Islam ni, dan dia kata rupanya dengan solat 5 waktu yang difardukan tu menjadi ruang untuk dia break, rehat sekejap dan asingkan diri dia daripada kesibukan berfikir tentang urusan dunia, urusan kerja, urusan nak terkejar-kejar,
urusan yang macam-macam yang tak pernah, yelah kalau macam kita scroll social Betul media ni betul lagi betul. macam-macam kan. Jadi dia kata rupanya dia mendapati solat tu 5 kali sehari tu break untuk dia. Oh, dia kata Sebab bagusnya. tu Tuan Hakim, waktu zaman Nabi, sahabat-sahabat ni, dia nak hilangkan rasa kesakitan, kepenatan. Dia minta dengan Sayyidina Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Kan. Sebab itu Itulah maksud. ruang rehat itulah dia. Ruang Kan. rehat Itulah dia. akhirnya sekarang ni baru orang faham rehat dengan solat tu inilah dia. Betul. Bila kita tutup telefon, kita tinggal kerja kita dan kita ambil gunakan masa ni untuk kita berdiri, rokok, sujud, Betul. rehat itulah yang ini kan Ustaz. Baik Ustaz, sebagaimana saya sebutkan tadi Ustaz, Islam syariatkan kita untuk solat 5 kali sehari sebagai satu bentuk kerehatan, turning back point. Maksudnya bila kita solat, inilah waktu untuk kita berhenti dan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dalam arti kata jiwa kita ataupun fikiran kita, tumpuan kita tu, kita berhenti dan kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, dalam keadaan pensyariatan begini pun ada orang yang tinggal tu na'uzubillah ramai Ustaz. Tetapi bagi yang melaksanakan solat 5 waktu ni pun masih ramai lagi yang rasa hati dia Dia dah kata, solat dah? aku dah solat dah ni, Okey. tapi aku masih lagi rasa kosong. Apa pendapat PU tentang keadaan macam ni? Okey, saya respon macam ni. Saya balik semula tadi yang awal saya sebut. Bukanlah bila saya ulas benda ni, saya yang paling khusyuk sekali dah. Jangan gitu pula fikir kan. Akan ada yang ruang komen, terpaling khusyuk. Sudah. Kan jenuh kan. Hari ni kita takut nak cakap sebenarnya. Tapi satu perkara yang saya berespon macam ni. Kalau kita dah mengaji, contoh saya bagi analogi, kalau kita dah mengaji, tapi kita tak rasa. Logik tak kalau saya sebut, kenapa you tak rasa? Sebab you tak tahu apa yang you baca. Sebab tu kalau Karl Marx pernah sebut, ni pengasas fahaman Marxisme, dia kata apa dia? Orang Islam kalau dia baca Quran, dia bukan faham apa yang dia baca. Kalau dia faham apa yang dia baca pun, dia takkan buat. Sama dalam solat. Solat, kita lafazkan solat, Allahu Akbar. Apa yang kita dalam hati kita masa tu? Sewaktu kita lafazkan Allahu Akbar tu, apa dalam hati kita? Lebih menyedihkan lagi hari ni, Tuan Hakim, ada orang yang Allahu Akbar itu dia tak tahu apa maksud. Kita dalam circle kita, ya betul. Tuan Hakim dah bersama, dah ada kita orang yang, tapi ada di kalangan di luar sana yang bagi saya agak terkejut lah bila Allahu Akbar tak tahu. Baru ni saya tengok ada satu video pendek. Orang terjah-terjah kan, pergi tanya, datang mikrofon datang. Tahu tak siapa yang orang sahabat Nabi yang menjadi muazzin Rasulullah? Dia punya renung tu macam renung masa depan. Maknanya memang datanglah orang kata macam tiba-tiba hang, tiba-tiba mulut tak cakap, tak keluar suara macam tu sepuluh nyawa hilang. Kan, rupanya tak tahu. Bagi saya kalau tanya budak pun kita rasa macam budak boleh jawab. Kan, siapa nama hari ni, siapa jawatan tu, kekal nama sahabat tu, Sayyidina Bilal. Tapi nak katanya kalau kita solat dalam keadaan sepatutnya solat ni jadi benteng kepada maksiat. Sepatutnya solat jadi, tapi soalan, saya dah solat tapi still buat kemungkaran. Satu perkara yang kita kena ingat, orang yang berusaha untuk memperbaiki solat, sebenarnya dia sedang berusaha untuk meluruskan kehidupan. Saya bagi contoh lah, kita pergi kedai ataupun pergi ke Air Rauda ni, tengok macam mana nak khusyuk dalam solat. Kita membaca. You pun lepas you baca, you usaha untuk nak usaha apa yang buku ni. Baru kita faham maksud Allahu Akbar ni, Allah Maha Besar. Kita baru faham Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih ni apa maksud dia. Barulah dia jadi macam kata apa dia? Burung kakak tua lah. Burung kakak tua. Ikut je lah. Kan, ikut ajalah apa yang orang yang dibelajar tu, sampaikan dia tak faham langsung. Bila kita faham apa makna kata solat tu, barulah. Dan satu perkara lagi sebenarnya, rahsia untuk nak kita khusyuk dalam solat ni, satu, you kena belajar macam mana kenal sejarah yang solat asalnya bukan 5 waktu. Biasa Isra Mi'raj kita dengar cerita ni kan. Biasa asalnya 50 waktu. Nabi dah minta diskaun, Nabi dah buat, orang kata, permudahkan kita, akhirnya kita dapat 5 waktu. Special lagi, kita buat 5 waktu, tapi Allah Ta'ala bagi ganjaran 50 waktu. 50 waktu. Waktu dikurangkan. Waktu solat tu dikurangkan. Tapi pahala tetap Allah kekalkan.
Sebab itulah satu perkara, nak khusyuk dalam solat ataupun you nak feel solat ni, you kena betul-betul faham apa yang you baca. Takkan boleh pergi kalau kita tak faham apa Tak yang kita baca. faham. Dan sebelum nak solat tu, kena you datangkan rasa. Sebab tu pemilihan tempat solat tu penting. Dekat mana kita nak Boleh tak solat dalam disko? boleh? Boleh, tak ada masalah. Mm-mm. Selagi dia suci. Tapi you nak solat, Allahu Akbar, tunjuk langit. Kawan sebelah tunjuk langit. Kawan sebelah teguk, habis. Kita solat, dia akan jadi terganggu solat tu. Sebab tu pemilihan solat. Yang paling terbaik orang lelaki solat kat mana? Masjid. You pergi masjid. You boleh istiqamah 40 hari. Sebab tu kalau orang yang pergi keluar tabligh kan, kita respect orang macam ni. Sebab dia boleh istiqamah, solat di masjid, khidmat dan sebagainya. Kalau perempuan tak apalah, dia solat di rumah lebih baik. Tapi nak katanya, circle you sangat penting. Jemaah sekeliling kita, itu sangat penting. Dah faham, dah buat, insya-Allah istiqamah 40 hari, kita akan rasa benda tu satu kelainan. Tapi nak kata kita ni yang kita berdua ni paling khusyuk, tidak juga. Tapi kan? kita sedang usaha. Yang penting kita usaha. Itu dia. Jadi bagi macam Piu kata tadi kan, satu tu adalah mesti kena faham. Betul. Kena faham. Jadi bagi yang belum faham lagi, boleh dapatkan ni buku Rahsia Amalan Khusyuk dalam Solat, di mana dekat dalam ni setiap kalimat yang kita ucapkan dalam solat ada maknanya. Ada dituliskan, diterjemahkan maknanya. Allahu Akbar tadi tu, Allah Maha Besar. So terangkum semuanya dalam buku kita ni, Rahsia Amalan Khusyuk dalam Solat. Jadi supaya barulah perasaan yang kita rasa, yang kita kata kosong tadi tu, perlahan-lahan boleh hadir. Betul. Tapi nak kena usaha tadi, macam Piu kata tadi, 40 hari. 40 hari. Cuba 40 hari. Itu formula yang ulama-ulama bagilah. Dan satu lagi Tuan Hakim, satu yang bahayanya sekarang ni, ada orang dia rasa kosong, alang-alang kosong, biar kosong tu. Biar kosong terus, bahaya. Maksud kosong ni ialah dia tak buat terus. Lepas tu ada budak-budak dulu, masa saya ceramah dia kata apa? Ustaz, alang-alang masuk neraka. Alang-alang mengap kasam biar sampai ke Pangkalengan. Alang-alang masuk neraka biar sampai ke neraka Jahanam. Kata budak kau. Budak kecil ni darjah 2, darjah 3. Kata pandai. Pepatah tu dah pandai dah. Tapi dia sambung pula dengan alang-alang masuk neraka biar sampai neraka Jahanam. Kau ingat neraka Jahanam tu? Itulah dia. Nak kata bahaya. Lepas tu kita kata solat, orang memperbaiki solat, dia sedang perbaiki kehidupan dia. Itu je. Benda pertama, waktu pernah dengar tak orang tu kata, you jahat macam mana sekalipun, you pergi mana-mana pun, solat you jaga. Pernah. You nak corek motor, you nak wikang motor, you nak apa, terbalik dengan motor pun, solat kena berhenti. Siapa? Itu dia benteng dia. Buatlah apa nak buat sekalipun, tapi solat jangan tinggal. Sampai waktu solat dulu, sambung balik. Betul. Kalau nak buat lah, kan. Sebab nanti kemudian solat tu lah yang akan jadi dia punya titik untuk turning back dia. Betul. Baik Piu. Soalan yang seterusnya ni saya nak tanya balik dengan ni personal Piu sendirilah. Ada tak Piu ada pengalaman daripada solat yang biasa-biasa tu kepada solat yang penuh dengan penghayatan? Dan kalau ada tu, boleh tak cerita sikit kalau ada apa bezanya ke berbanding dengan macam kita tadi solat tapi masih kosong, kemudian kita nak ubah kepada solat yang mempunyai rasa dan makna. Kalau saya sebutkan, bila kita nak solat ni, benda yang pertama kita kena faham apa yang kita nak solat tu. Apa bacaan dalam solat tu. Itulah yang membawa kepada kita boleh rasa faham. Beza tak kita feel? Macam contoh kita menyanyi. Kalau kita menyanyi, kita faham maksud tu, dia akan sampai orang menyanyi tu, orang mendengar boleh menangis, orang menyanyi boleh menangis. Kan kalau tengah-tengah broken tu kan, lagu galau tu, semua dia pun menangis, yang dengar pun nangis. Tengah broken, dengarkanlah. Maksudnya dengarkanlah sungguh. Masa dalam hati dia tu, Allahu Akbar. Solat pun sama. Orang yang betul-betul, satu, you nak capai redha Allah. Orang sebab tu saya kata dalam hati kita ni kena sentiasa ada satu perkara. Kita nak balik kepada Allah dalam keadaan Allah terima kita dan baik. Kan? Allah terima kita dan baik. Maksudnya setiap kali waktu solat itulah turning point dia. Anggaplah Anggaplah solat ini solat terakhir kita. Itu je. Zuhur lagi kita nak semayang. Ya Allah, mungkin ni zuhur terakhir kita. Lepas zuhur dah meninggal.
Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Betul. Jadinya anggaplah itu solat terakhir kita. Macam mana kita solat terakhir kita? Lepas tu saya pernah sembang dengan satu penjaga penjara, apa nama? Warden. Warden ni kan. Dia kata solat subuh terakhir seorang yang digantung sampai mati ni, dia punya solat subuh 25 minit. Punya Bukan sebab lama. panjang baca surah. Mm-mm. Sebab sujud terakhir tu dia tak mampu nak bangun. Salam terakhir tu dia tak mampu nak sebutkan. Dia pernah tengok, warden cerita, dia pernah tengok satu banduan yang macam tu. Nak katanya, tuan-puan, betapa bila kita letak satu, ini solat terakhir aku dah faham solat. Saya start faham bila saya belajar, kita belajarlah macam mana, apa yang dimaksudkan dengan solat, tahu sejarah solat. Bersyukurnya kita daripada 50 jadi 5 waktu je. Dan maha baiknya Allah Ta'ala, bayangkan, Allah Ta'ala minta kita subuh. Subuh pun 2 rakaat je. Mana bangun-bangun tidur tu mengarut 2 rakaat je Allah Ta'ala minta. Lama sikit Allah Ta'ala suruh kita pergi kerja. You cari rezeki. Lepas tu baru dah minta zuhur. Itu lama, gap yang satu Jarak gap yang panjang sangat kan? panjang. Zuhur ke asar pun satu jarak yang juga panjang lah. Kan? Lepas tu maghrib isyak. Allah Ta'ala minta yang sangat ringkas. Nak bandingkan Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Sekarang ni sedang kita menikmati nafas. Percuma. Kita menikmati pandangan. Percuma. Kalau bayangkan Allah Ta'ala letak sekali hirup 50 sen. Aduh. Sekali hirup 50 sen. Jenuh kita. Dah macam harga petrol dengan diesel. Betul. Saya masih ingat lagi. Saya buat pengalaman buat jemaah. Pergi Europe. Europe ni tandas dia €1 lah. €1 sekali masuk. €1 berapa pula kita kan. Jadi ada satu maklum dia kata, "Weh, mahalnya. Sana 50 sen je." Ada banding Malaysia. Sana 50 sen je. Sini lepas RM5, RM4.5 lepas RM5. Wah, mahalnya nak buang air. Dia nak kata nikmat buang air, tapi kena bayar dulu. Sebab tu kita, yang pertama kita kena bersyukur dulu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ni. Sebab tu saya ni, bila kita belajar, Alhamdulillah, beza. Bila kita faham maksud dia, bila kita tahu sejarah dia, kita sendiri rasa solat tu berbeza. Sebab tu jangan putus asa solat dengan fardunya, tambah dengan solat sunatnya. Kena buat. Macam mana rasa solat sunat awak, istiqamah solat sunat? Tak tahu nak cerita macam mana. Kalau orang tu kata, dia rasa best lah. Best macam mana? Dia tak dapat nak digambarkan. Tapi perlahan-lahan orang yang sedang berusaha untuk perbaiki solat dia. Mungkin ada yang di kalangan kita tengah dengar ni, kita tak qada solat kita lagi. Solat kita rasa macam hutang yang masih belum terbayar lagi kan. Dan saya nak sebut, kalau kita bukan mengata orang tu, kami tak mengata. Kami sebaliknya mengharapkan kita sama-sama berjaya. Kita dengar. Sebab tu saya suka guru yang kata, kalau ustaz ceramah ni awak terasa, itu tanda Allah Ta'ala sayang awak. Sebab dia masih lembutkan hati awak. Bayangkan kalau jadi qalbun mayit, hati yang mati. Hati dah keras. Dengarlah apa pun. Lepas tu saya cakap dengan anak murid saya, datanglah malaikat Jibril pun. Jadi guru tasmek awak. Kalau awak tak nak tasmek, boleh tasmek ke? Habis ke? Tak habis juga. Itu dia. Jadinya kita yang kena bergerak. You dengar, you rasa tersentuh, baca, faham apa yang nak solat ni, kemudian you sendiri rasa lah. Gitu. Kalau tadi PU, dia dah solat tapi dia masih rasa kosong. Tu satu ni PU dah explain tadi. Seterusnya ada juga, dia kata macam kalau kita tengok dalam ada ayat Quran, Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan daripada Allah atas kesusahan yang kita alami tadi, dengan jalan yang pertama sabar dan yang kedua dengan mengerjakan solat. Tapi dia kata aku dah solat, tapi hidup aku masih susah, hidup aku masih macam ni, tak ada perubahan apa-apa, tak nampak pun kemajuan apa-apa. Betul. Lagu mana ni PU? Okey. Kalau kita back to zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok zaman Rasulullah. Kalau kita nak kata dengan solat kita boleh jadi kaya, kenapa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang miskin? Kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah. Ramai sahabat-sahabat yang susah. Mereka yang sangat-sangat susah. Ada sahabat yang memang duduk di Masjid Nabawi, tidak ada rumah dan sebagainya. Nak katanya, kalau kita faham mindset kita, kalau kita faham aku solat selagi 500 masuk, jenuh. Tok Imam paling kaya. Paling kaya. Dia memimpin terus. Memimpin depan sekali. Maknanya satu solat 500. Keluar masjid 500 masuk akaun. Kalau kita faham macam tu. Faham ikut macam tu kan. So kita kena tukar kefahaman tu. Bila kita solat, kita sedang melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah.
Satu, kita kena faham solat ni Allah Taala perintah. Dan special syariat solat ni directly Nabi dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza dengan zakat. Zakat ada perintah dalam Al-Quran. Apalagi puasa kan. Solat direct. Dia special. Waktu orang yang tunaikan solat ni, saya nak sebut satu perkara. Jangan dalam hati kita rasa macam tak susah lagi. Aku tunggang balik. Sujud apa semua. Tuhan bagi susah. Tak. Tengok ada orang yang tak solat, senang pula hidup dia kan. Betul. Sebab jangan kita faham satu perkara. Jangan kita faham nikmat itu adalah dengan duit semata-mata. Sebab boleh jadi dia mengadu hak yang mengadu susah-susah. Aku solat susah. Daripada umur 20 katakan, umur 13 dia matang, dia dah kata balik sampai di umur 50. Dia duduk rotik tu. Aku solat susah. Dia tak sedar yang daripada umur 13 sampai umur 50 Tuhan bagi nikmat sihat. Tak pergi hospital. Sebab hari ni ada orang, saya pernah sendiri, sebab saya rapat dengan kawan-kawan di hospital ni, kita pergi ziarah kan. Kita hari Jumaat kita pergi, kita ada squad ziarah. Di HTA kita ada satu squad mesra ibadah. Kita pergi ziarah. Ada orang yang sangat kaya. Bayangkan kereta ada 7. Bukan takat itu saja. Kereta ada kipas. Kereta panas. Mana kereta tu panas. Saya kata, kenapa pasang kipas? Kereta panas. Kereta, garaj kereta ada kipas. Kata, kenapa tak pasang aircon terus? Kan? Kata, nak katanya kaya. Tapi kereta itu dibawa oleh driver. Dinikmati oleh driver. Dibayar bulan oleh orang tu. Nak kata nak gambar. Kalau kita gambarkan nikmat tu hanya sekadar kesenangan. Duit. Payah kita. Sebab tu kita kena buka luas lagi. Nikmat Allah Ta'ala ni banyak sangat-sangat. Lepas tu Allah kata, kalau kita nak hitung satu persatu nikmat Allah Ta'ala ni, tak terhitung kita. Macam saya kata, kita sekali pandang 50 sen. Sejam 50 sen. Sekali tarik nafas 50 sen. Kita parking bayar RM1 pun dah marah kan. Kita parking bayar RM1 kan. Kata apalah itulah inilah kan. Tapi Allah Ta'ala bayangkan, Allah Ta'ala letak sekali pandang, tukar pandangannya RM2. RM3. Sudah. Ada orang tidur 24 jam. Sebab apa? Kata payahlah nikmat Allah Ta'ala ni, kita tak. Tapi Allah Ta'ala tak berkira. Nak katanya. Sebab tu Allah Ta'ala minta kita solat. Solat 5 waktu je. Tak banyak pun. Kan? Allah Ta'ala hidup kita ni 5 waktu. Jaga 5 waktu ni, insya-Allah. InsyaAllah. Kehidupan kita akan berbeza. Dan sebenarnya kalau kita solat dengan kita faham tu nanti, khusyukkan solat kita tu, insya-Allah mudah-mudahan itu akan jadi asbab pada perubahan kehidupan kita kan Ustaz. Jadi kalau yang mana belum dapatkan buku, ni rahsia amalan khusyuk dalam solat boleh dapatkan selepas ni insya-Allah. Nak tanya juga, biasanya apa agaknya kalau macam ini kesinambungan daripada soalan tadi tu. Bagaimana yang pertama solat ni boleh mempengaruhi, solat yang khusyuk tadi boleh mempengaruhi seseorang tu supaya untuk jadi lebih baik, dan kemudian dari lanjutan daripada tu, apa yang biasanya akan, ataupun kita kata apa yang kesan yang akan terjadi dalam kehidupan dia bila dia mula untuk jaga dan khusyukkan diri dalam solat. Sahabat Nabi pernah tanya, Ibnu Umar tak silap saya, pernah tanya dengan Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Kita akan mendengar banyak hadis yang sahabat tanya apa amalan terbaik. Amalan Nabi terbaik. jawab macam ni. Nabi jawab macam ni pula. Jawapan lain-lain atas soalan lebih kurang sama. Dalam hadis tu Nabi sebut solat pada waktunya. Dan siapa meninggalkan solat, dia sedang kata meruntuhkan agama dalam diri dia. Sebab tu Nabi keluarkan ayat dia, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Bila kita faham solat ni tiang agama, kita kena faham satu sudut lain. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak faham solat tiang agama. Puas tu atap agama apa? Ilaha illallah. Ya, kalau kita ceramah budak sekarang, budak sekarang dia ke depan. Kalau soalan pun kebat. Ras tinggi. Jadi bila kadang-kadang kita tak terjangkau soalan ni keluar. Kan dia tanya kita, Ustaz, malaikat Jibril buat apa sekarang? La ilaha illallah, mana ketahunya. Kan? Kita jadi stuck juga kan. Soalan budak sekarang kan. Bahaya. Jadinya kalau apa soalan tadi? So cerita pasal jadi macam mana solat yang khusyuk tu boleh mempengaruhi peribadi jadi seseorang. Bila kita faham solat tu tiang agama, kita kena faham satu perkara. Nabi nak sampaikan kepada kita, you mendirikan solat, you sedang mendirikan agama dalam diri. Dan identiti orang Islam, solatlah.
membezakan kita. Dan Membezakan. saya rasa agama lain sendiri pun melihat sampai ada yang mengkaji pergerakan dalam solat, kenapa kena rukuk, kenapa kena i'tidal, kenapa kena sujud. Dan logik dia, kalau kita tak exercise sehari pun orang Islam ni, kita ada solat lah sebagai Ada exercise solat kita. sebagai exercise. Kan? Kedudukan itu meregangkan dan sebagainya kalau kita tengok kan. Melainkan ada orang solat di malam tu solat duduk je. Tak sakit tak apa duduk. Itu bahaya juga. Itu perbincangan lain lah. Tapi nak katanya solat ni sendiri menjadikan seseorang ni kehidupan kita ni tambah baik bila solat di awal waktu. Sebab tu siapa yang boleh istiqamah solat waktu ni mahal lah. Saya sendiri tak mampu. Kita bekerja, komitmen nak kerja kan. Kadang tengah azan tu lah tengah meetingnya. Ujian nak katanya. Tapi nak katanya orang yang boleh solat di awal waktu is the best lah. The best. Sebab itu disiplin hidup dia. Solat ni sendiri disiplin. Jadi menjadikan orang yang menjaga solat ni bermaksud dia akan jadi orang yang berdisiplin. Betul. Saya tengok sendirilah guru-guru saya kan, yang memang kita kenal dia sebagai orang yang menjaga solat. Solat berjemaah. Memang tahajudnya. Dia memang orang berdisiplin. Maknanya kalau pukul 3 tu, call time pukul 3, pukul 2.30 tu dia memang dah ada kat situ dah. Faham? Bukan 2.30 tu on the way daripada tandas pergi ruang tamu. Ada juga on the way. Tandas ruang tamu. Tandas rumah dia pergi ruang tamu. Nak pergi bersiap. Ada juga. Nak katanya bahaya. Lepas tu kalau orang yang jaga solat, saya tengok sendiri, saya mata lah. Maknanya kita tengok, dia memang jaga waktu. Kalau kelas pukul 3, pukul 2.50 dah ada kat kelas. Dah sampai dah. Sebab itulah disiplin dia. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi kalau orang yang solat ni, macam tadi saya sebut Tuan Hakim, kalau orang yang solat ni, dia sendiri akan rasa beza. Saya dah solat dah. Okay, you dah solat, you faham belum? Kalau belum faham, you faham solat dulu. You kenal sejarah solat macam mana. Kan? Bila dah faham, you buat istiqamah. Lepas tu istiqamah ni mahal. Betul. Nabi kata apa dia? Allah lebih suka perkara yang berterusan walaupun sedikit. Maknanya dia istiqamah buat solat. Dia solat sunat tak ada. Solat tambah-tambah tak ada. Solat fardu jaga. Tapi dia jaga dengan baik. Maka itu adalah lebih baik daripada orang yang solat dalam keadaan dia tak tahu pun apa yang dia solat. Apa dia rukuk, apa dia sujud. Kalau kita kaji yang tu, insya-Allah memang sangat-sangat orang kata memberi kesan yang positif dalam kehidupan kita. Baik. Jadi tapi kalau macam contoh PU kata tadi kan, untuk kita jaga solat solat di awal waktu, kemudian nak solat dekat masjid. Ini kalau orang yang rutin harian dia tu tetap dan tak berubah, tak banyak berubah, mungkin mudah. Tapi kalau macam PU sendiri, PU pun suka travel, kadang selalu bawa jemaah, bawa umrah ataupun haji ataupun kemudian travel sana sini. Boleh tak PU share dengan kami semua ni, macam mana PU jaga solat sewaktu dalam travel? Okey, saya nak pecahkan satu benda lah. Ini saya sedih sebenarnya Tuan Hakim. Sedih Saya sedih. Tapi muka tak nampak sedih. Tak apa. Saya sedih kan. Sedih dengan keadaan orang kata ramai orang pergi umrah tau. Okey. Tapi meninggalkan solat. Ini real experience. Saya tak cerita podcast lain. Saya ini first time podcast. Jadi saya cerita podcast ni. Okay. Nak katanya dia pergi umrah. Kan ihram jangan main lah. RM200 penjaga. Kan tak main murah gatal kata. Jadi hak dia pakai hak mahal, pakai pinggang, pakai topi. Tak ada lah. Nak katanya pergi sama comel. Orang nangis kat airport apa semua. Bagi salam. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai ke salam. Dia baik. Dia macam dah terbang lah sikit tu masa tu. Bahaya lah. Maknanya dia dah dia terbang risau jumpa atas. Jadinya nak katanya masuk flight. Ni real saya bawa kan. Saya dah beritahu masa taklimat saya akan beritahu. Biasa saya akan beritahu lah, okay, para jemaah sekalian, kita akan menempuh satu waktu solat. Jadi kita sampai nanti kita memang kena solat dalam flight ni. Kuat dahi semua. Solat dalam flight. Kalau pergi umrah tahan sikit. Kalau yang pergi negara-negara Eropah, Turki, Jepun ni kan, dia orang dah siap macam bagai yang kata bulu-bulu semua dah ada lah. Semua dah ni dah. Tinggal lagi nak bergambar je lah kan. Jadi dia macam saya kodok je lah nanti kat hotel. Dia buat macam Allah Ta'ala cepat saudara dia pula. Saya kodok je lah nanti. Kak mana boleh kak? Saya travel gitulah. Tak boleh. Satu kena faham
Lalu je waktu solat, kita wajib solat. Wajib. Walaupun dalam perang. Hmm. Wajib solat. Wajib solat. Walaupun keadaan sebab tu kita ada satu program, ada satu modul kami buat Squad Musra Ibadah di STA ni, di Hospital Kuantan. Kami menggerakkan, berkongsi dengan hospital-hospital lain cara solat ketika sakit. Kami bantu nurse-nurse ni, dia tahu. At least bila orang tanya, saya balut ni macam mana tu dia. Sebab ada orang faham balut, Allah Ta'ala bagi rehat. Tu kata Allah Ta'ala bagi rehat. Ni tak boleh nak ambil wuduk ni. So tak payah solat dulu. Qada je kemudian. Ya, ada orang yang kalau pergi ke hospital, dia ada dua kata unit bakaran yang melecuh satu badan. Melecuh satu badan, tapi dia berakal, masih boleh berfikir dengan waras, dia sedar, dia wajib solat. Cuma kaedah solat dia berbeza lah dengan keadaan melecuh tu. Cuma nak katanya, bila kita kata macam dalam flight kena solat, kata susah lah ustaz, tandas sempit apa semua, nak ambil wuduk kan, nak semayang, memanglah. Jadi ada cara dia. Lepas tu saya kata kadang-kadang sedih bila kita travel, nak pergi umrah ni, bila kita kata saya ni ustaz tak selesa ustaz, taubat lagi hak naik kapal terbang hak yang tu kan, everyone can fly tu kan. Malah sebut kan, dia tak taja podcast kita. Jadi kalau sebut bahaya. Jadi dia tak taja, malah nak sebut. Jadi everyone can fly kan. Everyone can fly, ambil. Maknanya duduk tu memang tak payah lulus dapatkan saf, memang dia dah dapat dah. Nak katanya ustaz macam mana nak solat ustaz, dia fikir macam tu kan. Jadi bila kita kata macam tu, kadang-kadang sedih jawapan. Tahu jawapan apa? Tak apalah ustaz, Allah Ta'ala faham lah. Gitu pula. Allah Ta'ala faham. Sebab tu bahaya kadang-kadang ada orang dia menggunakan terma Allah Ta'ala faham ni, dia doa apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam semalam. Punya dia semalam dia panjang dah. Dia nak baca balik, kata Allah Ta'ala faham lah. Itu bahaya. Kadang-kadang kita ni jadi macam, kita faham agama Islam mudah, kita yang ambil mudah. Mempermudahkan. Tak boleh gitu. Tak boleh. Lepas tu kita kena tengok. Kalau saya travel sendiri, cerita pengalaman. Kalau kita pergi negara Eropah, kita berjalan negara Eropah, memang tak ada masjid yang banyak macam tempat kita. Dan dia punya R&R pun tak macam kita. Sebab tu saya kata the best country in the world, Malaysia. Untuk kita amalkan Islam ni dekat Malaysia. Ya, betul. R&R kita bukan setakat sebab solat, buah pun jual. Kan buah, coklat buah. Kan, mana dah terliur kan. Sedap pula. Tu. Tak apa, lagi kita makan nak katanya tuan-puan, para penonton semua, bila kita pergi travel, walaupun negara itu minoriti Islam. Saya pernah pergi negara yang 0 point. Bukan 1 0 point. Minoriti Islam. Pun. Yes. Sangat tu. Jadi pernah lah saya nak cerita satu pengalaman yang ketika itu kita solat. Kita solat dekat Petropam. Ada satu ruang bas parking, kita solat kat tepi tu. Bayangkan tengah solat tu, kami dikejarkan oleh special branch dia. Polis dia ataupun tentera dia? Dia punya tentera. Dia macam berhitam ni dengan kita macam kita kebal tu. Kita dah tengah, saya jadi imam. Tuan Hakim teka, apa saya buat? Kalau dah datang depan nak tembak saya, lagi ke? Berhenti ke? Saya bukan iman para sahabat lah. Jadi saya terus berhenti. Bila saya berhenti, saya kali belakang, berpelukan. Maknanya lagi teruk pada saya. Saya tahan lagi sikit. Apa hal ni kan? Jadi kita macam, tiba-tiba kan. Rupanya, inilah kata, kita pergi travel negara Eropah, dia tak boleh tandas basah. Dia kena kering. Saya dah pesan, para jemaah sekalian, guna botol spray. Kita boleh spray lah. Spray tepi bas je. Tak apa. Jadi, ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dia pergi tandas, dia buat satu aksi. Ambil wuduk kat singki. Bukan setakat itu, kaki naik atas. Kaki naik atas, bayangkan orang tempatan tengok, ini orang tua pun boleh naik atas kaki ni, bahaya ni. Rupanya dia pergi buat report, dia kata ada teroris. Itu sampai kami dia buat 4 jam. Dicek setiap barang. Habis gitu je hari tu. Nak katanya tuan-puan, solat ni kita kena tengok. Kita pergi negara, kita travel pergi mana, you kena solat. So kena tengok keadaan, tempat mana yang sesuai. Kan, nak cari tempat proper. Sebab tu kena faham juga, ada orang dia tak solat. Sebab apa? Saya tak ada telekong. Kenapa tak solat? Sejadah lupa bawa daripada kampung. La ilaha illallah, daripada kampung. Mana kena post daripada kampung. Nak katanya, saya memang sejadah tu lah keturunan saya guna jenuh. Kan, maknanya tak boleh solat. Itulah kita jadi sedih kadang-kadang. Hari tu saya pernah lah
jemaah saya kan ada dulu 3 jemaah saya solat dekat airport kan. Mm-mm. Bila solat kat airport, jemaah lain tegur, "Ustaz tak sah." Kenapa? Mana ada sejadah? Solat atas Kotor tu. atas lantai Atas ya. lantai. Saya kata, lantai tu clear. Bersih. Tak Tak ada ada nampak, masalah. Tak tak ada nampak zahir, tak ada apa yang najis. najis ke apa, tak ada. Oh, boleh Ustaz. Jadi kami boleh solat lah. Lah, tak solat lagi ke? Saya tak solat lagi. Ingat solat kat sampai nanti. Dia nak jamak semua daripada subuh. Oi, kata itu lah. Kata Jadi mazhab, semua dia kan bukan mazhab Syafi'i ke? Mazhabi. Mazhab dia. Jenuh juga kalau macam ni. Lepas tu kan, kita paling takut Tuan Hakim bila kita solat tanpa ilmu. kena ada ilmu. Jadi kata kunci dia tu kena ada ilmu. Ilmu. Jadi barulah mudah untuk kita nak jaga solat ni, Betul, walaupun kita betul. dalam travel, Ha, dekat mana-mana pun sebenarnya boleh solat, tapi nak kena ada ilmu lah. betul. Dan satu lagi macam tadi itulah, nak kena tahu juga budaya setempat tu macam mana kan. Betul. Kalau tak pasal lah kena kepung dengan Itulah masalah dia. tentera dia tu kan. Saya dia tak tembak. Kalau saya tembak tak ada kat podcast ni. Innalillahi wa inna ilaihi Tak ada kat raji'un. podcast ni. Baik Piu. Jadi kita dah nak sampai dekat hujung sembang-sembang kita ni. Jadi nak tanya juga sikit lagi dengan Piu kan. Iman kita ni biasanya ada naik, ada masa naik, ada masa turun. Ada masa naik ni biasa mudah lah. Kalau macam tanya dengan saya tu, kalau waktu iman naik ni mudah, ringan je kaki nak pergi ke masjid, nak betul. pergi ke surau. Tapi ada masa bila iman tu turun, rasa macam tak apalah, kita berjemaah dekat rumah aje, bagi alasan macam tu kan. Jadi macam mana kita nak maintainkan kita punya kegairahan ataupun keseronokan untuk kita solat berjemaah dekat masjid ataupun dekat surau, terutamanya bagi lelaki ni Piu. Walaupun tak kisahlah iman tinggi ke iman rendah ke, kita boleh maintain keseronokan ataupun kegairahan rasa untuk kita istiqamah solat dekat masjid, dekat surau. Okey, dia macam ni. Betul lah, iman kita ada masa macam kalau iman naik tu, baca pun kuat dia baca. Ngaji tu kuat sampai jiran dengar. Slow sikit. Tapi ada masa tu, itu yang duduk. Nak buka tu pun payah. Tangan nak bergerak ni pun tak ada. Ketika itulah kita kena faham satu perkara. Lepas tu dalam solat, perasan tak kita baca ihdinas sirat kan? Kita baca Allah tolonglah bagi aku pergi jalan lurus. Kan? Lepas tu kita detailkan lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak katanya Tuan Hakim, termasuk saya pun. Ada je waktu yang memang nak sebut subhanallah pun payah. Payah. Kan? Jadinya apa yang kita kena buat, satu, kena minta dengan Allah. Allah kata, mintalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan kepadamu. Kan? Maknanya, minta dengan Allah ni apa dia? Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk aku nak laksanakan solat berjemaah. Kalau ada orang yang tengah newbie amatu-amatu, maknanya dia, saya ustaz taubat dok mayang benda lagi dok mayang guna raya nak mula. So mula dengan biasa dulu. Lepas tu mula slow, jangan mula naik terus. Jangan drastik. Drastik. Saya pernah ada kawan, bukan kawan, jemaah lah. Kita cerita kena mengaji semua. Ada mengaji hari tu 2 juzuk. 40 muka surat. Hari esoknya dia apa? Tinggal terus. Tinggal terus. Apa? Dia rasa dah terbang sikit lah. Maknanya dia dah terbang. Dia rasa lepas dia baca, dia tak pernah baca pun Quran sebanyak itu. Semuka pun tak pernah. Tiba-tiba baca 40 muka surat. Itu dia macam, Ana dah jumpa syurga. Jenuh. Ana dah jumpa syurga. Syurga mana? Ada di belakang. Jenuh lah kita kata. Jadi kan bahaya. Itu bahaya. Tempoh dalam kita nak berhijrah ni, nak berubah ni, dia macam-macam ujian ada. Macam ada orang lah daripada sebelum ni tak pakai tudung, nak pakai tudung. Payah. Ada orang yang memang kerjaya dia perlu buka tudung. Sebab tu saya suka guna ayat ni. Ingat ayat dia, biar hilang sesuatu kerana Allah. Jangan kerana sesuatu kita hilang Allah. Saya sebut anak murid saya apa dia? Anak murid saya kata, Ustaz, saya nak ngafal 2 jam tak cukup. Habis tu korban kalau tidur. Oh tak boleh Ustaz, saya macam baby 8 jam. Akulah jenuh juga budak ni kan. Tapi bila kita kata korbankanlah waktu, sebab apa? You korbankan waktu tu untuk Quran, tak rugi. Sebab itu yang akan jadi hujah kepada kita ke akhirat nanti. Ya Allah, hamba-Mu ini bersengkang mata kerana-Ku. Kan syafaatkanlah.
Kan lepas tu Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nak dapat pangkat sahabat Quran ni bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Jadi balik pada tadi, solat ni kita kena buat dalam keadaan yang kita kena faham, kita kena tahu apa erti solat tu sendiri. Kan, kaji sikit, kena kaji, kena rajin membaca. Itu yang paling penting sekali, kena rajin membaca. Kalau tak membaca, ibarat kata kita dah sediakan buku, contohnya dah ada buku, Air Raudah dah compile kan, ini nak faham khusyuk, macam mana nak khusyuk dalam solat. Tak nak baca, tak boleh buat apa lah. Ibarat ada makanan kat depan tu Hakim, makanan ada depan kita sekarang ni, tak suap. Ya Allah, bagilah masuk mulut, Ya Allah, bagilah masuk mulut. Macam mana tu? Jenuh. Sampai ke maknanya sudah. takkan dapat. Allah Ta'ala suruh kita Usaha. Satu Nabi sendiri, walaupun dia bertaraf kekasih Allah, angkat pedang. Nabi angkat pedang, berdarah dalam perang Uhud. Kan? Tertusuknya kepada Nabi SAW ketika perang Uhud sangat teruk. Kalau ikut Nabi lah, bertaraf kasih Allah, tu kata kita tak layak jadi Nabi. Tapi kalau kita di tempat Nabi, Ya Allah, kau matikanlah diorang ni, Ya Allah. Kan, betul tak? Kan ketika peristiwa Taif, malaikat offer dah. Allah dah hantar lah malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad wa Rasulullah, bagi tahu je, aku pelingkup penduduk Taif ni. Kalau kita, jangan pelingkup, lipat, hembuhkan kalau kita lah. Kalau saya lah, kalau kita termasuk Tuan Hakim lah. Kalau saya, lepas tu saya tak boleh jadi Nabi. Tak boleh. Lepas tu Nabi Muhammad ni special. Dia bukan kata suruh pelingkup dah. Nabi siap doa lagi. Kan? Jadi kita kena faham. Satu benda yang kita kena dengan Allah Ta'ala ni, kena jaga hablum minallah ni, kena minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Walaupun kadang-kadang kita rasa tak logik tau minta tu. Tapi kena minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku nak khusyuk dalam solat kali ni, Ya Allah. Lepas tu, kalau ini kadang anak murid saya lah, Ustaz, saya nak tanya, awak nak tasmik pagi ni, berapa kali awak minta dengan Allah Ta'ala untuk awak nak boleh tasmik ni? Silat bulan tak ada? Tak ada. Subuh tadi? Tak ada. Sombongnya kita dengan Allah. Kita semua gantungkan kepada kekuatan diri kita. Sedangkan waktu saya, kalau saat kita lemah lah, ini yang saya buat. Bukan nak kata bagus tapi nak katanya saya buat. Kadang-kadang kita ada hari yang kita memang sangat-sangat down lah. Kita akan selalu, saya biasa dengan rumah saya kata, kadang-kadang ada ujian yang macam baru ni kami, ayah mertua kena sakit. Kata banyak macam ni, Ya Allah, bertimpa ni. La haula wala quwata illa billah. Itulah jadi kekuatan. Bila kita baca je la haula wala quwata illa billah, maknanya tidak ada kekuatan kita ni. Tak ada daya ni kita ni, kecuali daya tu, kekuatan tu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pinjamkan. Saya boleh datang sini. Kan? Tuan Hakim pun boleh datang sini dalam keadaan selamat. Tak ada gangguan apa-apa. Kan? Jadi itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satulah, saya rasa macam kita dalam nak memperbaiki solat ni, hubungan kita bukan sekadar dengan Allah kena jaga. Hubungan sama manusia kena jaga. Pun kena jaga. So ada orang solat masjid, keluar masjid, engkau ni awak tak semayang. Kenapa tak semayang? Kau tahu tak aku semayang masjid tu. Masjid tu depan tu. Bukan sangat dia kata tak semayang, dia cakap engkau ni silat-silat bulan tak neraka sakar, neraka jahanam. Terus. Dia kata lagi orang semayang pun masuk neraka. Kan? Neraka sudah kata dia ceramah situ pula. Tak boleh. Kita walaupun kita solat, kita dapat, orang kata dapat dah rasa, Ustaz, taubat saya rasa dah khusyuk solat tu. Kan? Rupanya dia tidur dalam solat. Khusyuk dalam solat tu, tidur dalam solat. Tidur dalam solat kan. Jadi tak betul juga. Jadi walaupun kita dapat macam tu, tak menjadikan sebagai satu lesen untuk kita nak herdik orang, nak menentukan orang ni syurga, menentukan orang neraka. Tak boleh. Jadi tak boleh. Jadi ini kita pergi last. Bagi macam tadi tu kan, bila kita jumpa orang yang tak solat ataupun baru nak berjinak-jinak dengan solat, apa pesanan PU pada dia orang ni? Satulah, dia dakwah ni berhikmah. Tak boleh pergi terjah suka hati kan. Dia cara urus kambing macam ni, cara urus lembu macam ni, berbeza-beza. Sebenarnya manusia pun sama. Ada orang yang dengar teguran yang baik dia boleh terima. Ada orang dengar podcast pun dia jentik hati. Kan? Cuma saya nak sebut satu je. Kita ada hari kematian kita. Kan, saya pun ada hari kematian saya, tak tahu bila kan. Tak tahu bila, betul. Tak tahu bila, rahsia Allah Ta'ala. Tapi
kita nak mati ni, ulama sebut manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Kalau atas dunia ni, kita ingat hadis Nabi SAW cerita tentang satu laki-laki bunuh 99 orang. Kalau ikut kerjaya dia tu, bayangkan kat nama kelas apa semua, kerjaya pembunuh. Kalau ikut zahir mata kita kata, kena pula pakcik tadi tu, semayang tadi tu, nah ke jahanam. Confirm. Soalan dia satu je, dia tanya, kalau aku nak taubat, Allah Ta'ala terima tak? Kata, jawapan dia sangat cantik. Allah Ta'ala terima dalam keadaan kau kena ubah circle kau. Satu, kita nak berubah ni, kena cari circle kita yang baik. Kena mula, ada orang berubah je duduk masjid. Kan? Kalau kita ada sebahagian atas negara kita ni, dah berubah je, dah mula tak ambil job pegang tangan. Walaupun dia kalau dia pegang tangan, dia dapat 200,000, contoh. Tapi disebabkan dia tolak job tu, dia kata tak apa, hilang 200,000 kerana Allah. Bayangkan, dia tolak 200,000 kerana Allah. Ketika itulah satu bukti yang bahawa dia memang betul-betul nak jaga hubungan dengan Allah. Kan? Itu dia. Pada saya satulah, maknanya nak perbaiki solat ni bukan senang, Tuan Hakim. Kita cakap mudah. Zikir 100 kali. Cakap mudah, tapi nak buat tu. Nak buat tu. Solat fardu kat masjid. Cakap mudah. Ustaz cakap mudah lah. Ada orang dia bekerja. Contoh saya tahun lepas ada soalan, orang tanya, jaga tu lah, abang jaga tanya, Ustaz saya ni asal kena tahun ni, bulan ni, waktu tarawih tu kena bertugas. Kan, dia jaga. Kalau dia tinggal, ada orang lain jaga. Bahaya juga. Kalau dia tinggal, ada orang lain jaga. Jaga. Bahaya. Nak katanya, dia faham solat sunat tarawih ni hanya boleh dilakukan di masjid dan surau. surau. Rupanya, bila kita ceritalah, abang solat lah kat rumah. Ya ke? Oh, boleh ya? Oh, kita cerita, oh mudahnya Islam ni. Lepas tu kita kena cerita. Lepas tu kadang-kadang kita tengok juga orang. Kalau orang tu baru nak berjinak kan, dia datang jumpa kan, Tuan Hakim saya macam mana, saya dah beli buku ni, tak tahu nak mula macam mana. Kalau kita bagi jawapan, baca je lah buku tu, dia lempar balik buku tu. Tak ada buka lagi. Jadi apa yang the best kita nak bagi, satu je, Allah Ta'ala Maha Penyasih, Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita nak balik kepada Allah, anytime Allah Ta'ala terima. Kan? Allah beritahu apa dia? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ingat, jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Tak boleh ada dalam hati kita, oh saya ustaz 20 tahun dah buat jahat, tak layak lah saya syurga. Jangan. Selagi nyawa tak sampai di gharah-gharah kita, selagi tak di nazak lah, selagi tak nazak, itu adalah detik yang Allah Ta'ala bagi ubah. Allah Ta'ala tunggu kita ni. Tunggu kita. Lepas itulah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-Ku bertanya tentangku, beritahu aku dekat. Nak katanya Allah Ta'ala tunggunya kita ni. Lepas tu Allah Ta'ala tunggu kita berdoa. Kan? Kita berdoa lah, ya Allah, tolonglah ya Allah, nak bagi aku nak sangat khusyuk dalam solat. Itulah dia. Khusyuk dalam solat. Kalau tak reti doa bahasa Melayu tak apalah. Kita doa je dalam bahasa Arab, tak ada masalah. Orang kata tak reti bahasa Arab, bahasa Yunan, tak ikutlah. Kan? Saya ustaz memang bahasa Jepun je boleh. Ikut je lah. Yang penting berdoa kepada Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Taala. Itu yang kunci yang paling utama sekali. Dan dia kena buat. Tak boleh duduk atas sofa, tunggu. Ya Allah, bilalah nak khusyuk solat 20 tahun macam tu. 20 tahun. Alhamdulillah khusyuk solat. Tak apalah, hidayah belum datang lagi. Seronoknya hidup. Sebab tu dia Islam, you kena buat dulu. Rasalah dengan paksa pun tak apa, dia akan datang kemudian tu. Suka tu akan datang kemudian. Wallahualam. Dan tadi macam Piu kata tadi tu kan, circle tu main peranan. Jadi kalau kita nak berjinak-jinak, baru nak berjinak dengan solat apa semua ni, maksudnya kena ikut circle ataupun orang-orang dekat masjid, dekat surau, supaya hati kita ni dekat dengan masjid dan surau tu, mudah untuk kita istiqamahkan solat tu, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Piu Faris atas sesi sembang-sembang kita tentang solat pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih berbanyak atas kesudian untuk datang special daripada Kuantan ke Kuala Terengganu untuk sesi kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah.
Jadi bagi anda semua yang mana uh, ingin nak improvekan, nak tambah baik kualiti solat, sekali lagi saya nak syorkan kepada anda dapatkan buku Rahsia Amalan Khusyuk dalam Solat terbitan Airauda International. Nanti boleh dapatkan dekat dalam beg kuning ataupun boleh search je, nanti boleh jumpa dan boleh dapatkan buku ni insya-Allah. Jadi sampai kita jumpa lagi, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.